Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera pada rakan sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video. Hari ini 19 hari bulan 4, hari Ahad. Macam biasa sekarang pukul 7 lebih. Kawan turun sungai pagi ni nak tengok perkara macam biasa jari terubih banyak tenggelam dengan tauk BM saja. Perkara lain kawan tak ngumpai semalam. Air tak menentu sahabat. Sekarang ni air macam air laut pula dah. Pagi pasang, petang surut. Pagi pasang, petang surut. Tak tahu lagi lah hari ni ada ikan tak ada ikan. Dalam 2 minggu ni ikannya memang kurang. Hari ni pun tak tahu lagi. Kalau ada rezeki nanti kawan post lah video ni. Kalau tak ada, tak adalah sahabat. Okey lah sahabat, jom terus kawan nak tengok perkara pula ni. Tengok jari ni. Jari 4 inci ni. Pintal batu pun sini. Tak apa, tengok depan ni. Jari cantik. Sampah kurang. Tapi ikannya pun kurang. Haha. Tak ngeneng. Tak ngeneng tu sahabat. Sepanjang-panjang jari ni pun. Pakat ini tak ada dengan ikan ni. Tu gegok. Alhamdulillah. Tapi mati pula dah. Cuba tengok. Tahu mana keadaannya. Petang semalam tengok tak kena ikan. Pagi ni kena dah mati pula dah. Air ni okey, tak laju. Tapi ni mudah mati. Dia terbelit kuat sangat ni. Okey lagi insang Tak apalah, kita tengok nanti. Kita nilai macam mana. Tapi rupa dia tak apa cantik Tak apa. Alhamdulillah rezeki juga. Tak dapat rezeki berjual, kita rezeki makan. Tengok depan ni ada lagi tak? Tu je lah agaknya. Senyap dah depan ni, tak ada dah ni. Okey sahabat, tak ada dah, itu je lah rezekinya. Seekor. Jom terus.
Ha, terubai ni jatuh ni, jatuh. Ada barang ke jatuh kosong tak tahu ni. Tali pesawat lepas ke bawah ni. Mana duduk ni? Tak timbul. Tak apa, kita tarik tengok tali pesawat ni. Kok dapat. Tarik di gorgong ke? Dengan kaki 4 cukup. Tak ada. Tengoklah kok tengah alai ke blader ke mana tahu. Apa? Tak ada menyentok. Bismillahirrahmanirrahim. Ada barang tak? Wuih. Tengah alak ni. Rasa ni lah. Kalau tak blader. Antara dua tu lah. Bismillah. Blader. Salah. Tekan kawan tengah alak. Lupa blader. Alhamdulillah. Rezeki juga. Ha. Boleh tahan juga saya. Boleh lah. Lepas-lepas untuk minyak bu. Masuk cuaca dah. Yang ni kena ikat dahulu. Kalau tak ikat ni sekarang terjun sungai balik ni. Ikan ni memang dia kuat. Menggelepornya. Masuk air sikit. Okey. Pasang balik terubai ni. Patut pun pesawat tak berjuk. Blader ni memang dia susah sikit melanggar tali pesawat. Dia tak macam Gorgon, macam BM. Rasa macam okey dah tu. Terkapit pula dah sini dia. Okey. Okey, siap. Okey, jom terus. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki pagi ni 2 ekor saja. Gegohok dengan blader kena terubai tadi. Blader ni dalam 4 kilo lebih gitulah. Boleh tahan jugalah. Gohok pun ada dalam 1 kilo lebih. Gohok ni masih cantik lagi sebenarnya. Insan dia memang cantik lagi. Cuma mata tu biasalah dia tu kapit pada jari. Cuma kalau tengok rupa luar dia tak apa nak cun lah. Okey lah.
Ini je lah rezeki hari ni. Alhamdulillah jugalah. Lepas-lepas lah untuk minyak buk. Lepas lah untuk nak mengetek ni kan. Okey sahabat, jom terus. Kawan nak jual ikan apa ni. Bosok kena tak. Penuh mana ke? Penuh tak? Bosok kena tak? Nilai kilo. Oh, besar. Ui, kamu budak. Budak ekor kuda ni. Ui, ekor kuda lah awak adik. Oi, macam ekor kuda. Ni jaga mana dah? Buat macam tu. Buat tu lagi. Oh, ada khabar dah. Itu lagi kita tak sekor. Ya, sekor lagi. Oh. Tu dia. Dapat dia ni. Banyak besar dah lepas. Banyak besar. Ambil gambar tu. Okey. Apa punya? Gambar ni. Oh, ni. Ini gambar. Nizam alias. Bergasak Nizam alias ke ni. Air besar pun gasak. Ni lagi ikan segar. Hari ni banyak sikit ikan ni. Air besar sebab sikit tak? Air. Komen tengah potong kenderak. 9 kilo besar tu. Merah elok eh. Takut naik pula petai ni. Tak tahu dah pagi ni. Petai mari susu. Bola ikan dah bola. Lepas lagi. Anak lain. Oh, pati weh, pati jerung. Oh, pati ori. Oh. Pating. Lain. Tak boleh nak ambil pating. Pating ambil. Ambil okey. Barang sedap tu. Barang sedap. Ambil hati. Cuma okey ada tu. Dia nak habis. Hari ni banyak sikit ikan segar ha. Ni. Pak, ada video punya. Ni kenderak besar ha. 9 kilo. Dah potong. 9. 9. Banyak ikan segar ni ha. Dia main kau. Ikan masuk dalam peti dia tu. Ni hak siapa ni hak ni? Itu kalau Muhammad Nijah. Ni dalam plastik ni semua. Kawan ni. Awak 2 ekor ni ah. Dia sama. Dia kulit dia. 3.3. So itu dah dekat je bawah kuning. Tapi tak tahu sampai ke tak. Sampai kalau ada kecil ni. Tak sampai tu tak lepas kilo eh. Dalam 50. Ya, citra dia tak suruh dia timbang dulu. Ya, tadi saya kurang ni. Ada yang bok. Hari ni banyak hati.
Tak nanti kejap Nak kena timbang waktu. kejap nak cuba ambil timbang ikan ni. 4.2. Sekejap lagi. Sekejap lagi nanti Pak ambil timbang kejap. 1.5. Yang tu baru tu. Siapa lagi? Bola. Pati dia tu tu. Ni sekilo setengah. 2.7. Pati jeruk kan? Dia tu lik tu. Kena lik. Banyak ada lagi. Lik kau beri yang terseparuh. Ni Okey, awak ambil nak lah pating tu tokek. Tu, pating tu. Sedap-sedap. Awak ni ke mana orang pergi wajib awak nak ikut. Ini kambing. Kambing tak pernah jadi kambing ni. Nak duduk dengan orang. Ke mana tu yang pergi je mesti dia ada ikutnya. Dia tak akan pergi sekor-sekor je. Pelik lah. Apa punya kambing lah awak ni. Tak nak jadi kambing awak ni. Tak payah cium lah kamera. Pergi makan rumput sana. Kalau tuan balik, dia akan balik. Dia tak akan makan. Dia tak akan tinggal sekor-sekor. Hei, mata kami. Kan dulu 2 ekor kami ni yang ngisap botol dulu. Yang ni lah sekor yang bukan yang hidup lah. Yang hidupnya dua-dua yang hidup. Tapi yang sekor yang jantan tu nak jadi kambing. Yang betineng ni tak apa nak jadi kambing je. Tak nak campur sama-sama pergi kambing. Okey sahabat ikan tadi dah siap jual. Alhamdulillah. Blader tadi yang kena tobe tu berat dia 4.2, 4 kilo 200 gram. Ni resip dia 4.2 blader. 0.6 nanti kalian tu itu bau tu sahabat, tapi kawan tak ambil gambar tadi. Jadi tak adalah videonya, bau tu dapat semalam. Jadi yang 1.5 tadi yang itu gegok tu. Dapatlah untuk duit ngeter kan ni. 185. Alhamdulillah jugalah. Lepas lah juga untuk duit minyak buk tu. Okeylah sahabat, umur panjang murah rezeki. Kita jumpalah di video-video yang akan datang. Okey, assalamualaikum.